Apa maksud tahnik? Tahnik ni maksudnya memasukkan sesuatu makanan yang manis ke dalam mulut bayi yang baru lahir. Maka dengan membaca kisah para sahabat, paling tidak kita rasa insaf. Dan paling tidak kita kena rasa sayang kat sahabat yang telah membawa agama pada kita. Dan kita rasa kita akan pertahankan nama sahabat daripada dicaci maki oleh puak-puak Syiah yang melampau. Syiah banyak sekarang kan? Berkembang, Syiah Melayu. Kita tak suruh bunuh Syiah, tapi kita kata kita tak setuju dengan perbuatan mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Ni mengandung dalam keadaan bunting di akhir-akhir dah kandungan dia. Dia berhijrah 400 km punya perjalanan, bukan naik bas. Naik bas pun sakit pinggang, tanya kakak belakang, makcik duk tepuk pinggang, sakit pinggang. Naik bas 400 km. Yang ni bukan naik bas, yang ni naik unta, naik kuda. Ajaib para sahabat Nabi SAW. Kemudian dia kata, faqadimat Quba, dia sampai di Quba. Asma' ni sampai di Quba. Fanufisat bi Abdillah. Maka sampai kat Quba, terus dia melahirkan Abdullah. Dia melahirkan bayi yang dia sedang kandung. Maksudnya waktu dah sarat dah. Tuan-tuan cuba bayang kalau dalam perjalanan tu, mujur-mujur sampai dah. Kalau dalam perjalanan tu bersalin macam mana? Kita, isteri di akhir-akhir kandungan, kita tak bagi berjalan dah. Ni pengorbanan sahabat ni. Bila sampai di Quba, dia pun melahirkan kandungan dia. Dia lahirkan anak dia. Summa kharajat hina nufisat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyuhannikahu. Kemudian bila dia dah bersalin, lepas dia bersalin tu, terus tu juga, tang tu juga, dia bawa anak dia, baby dia tu, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi tahnikkan anak dia. Supaya Nabi tahnikkan anak dia. Apa maksud tahnik? Tahnik ni maksudnya memasukkan sesuatu makanan yang manis ke dalam mulut bayi yang baru lahir. Di awal kelahiran dia, Nabi tunjuk dengan tamar. Cuma para fuqaha dia meluaskan, dia kata kalau tak ada tamar boleh dengan rutab. Rutab ni tamar yang belum kering, tamar yang masih ranum. Kalau tak ada, boleh guna apa-apa manisan, boleh guna madu. Tapi saya dengar cerita, wallahu alam, kajian moden kata madu ni tak berapa sesuai untuk bayi yang baru lahir, bawah umur 2 tahun. Itu berdasarkan kajian sains lah. Sebab tu Nabi tak tunjuk dengan madu. Ulama sebut dengan madu. Tapi kalau betul terbukti dari sudut sainsnya madu ini tak berkesan ataupun tak bagus, maka jangan bagi yang lain. Tahnik. Apa kelebihan tahnik ni? Kalau kita baca fuqaha dulu, dia kata supaya mulutnya kuat, supaya yang awal masuk ke dalam perut dia yang manis, apa yang keluar nanti daripada mulut dia dan perut dia semua yang manis-manis. Tak bercakap ngutuk orang, tak bercakap maki hamun orang. Itu di antara faedah. Tapi sebenarnya pakar-pakar perubatan hari ini sebahagiannya mengkaji tentang rahsia Nabi suruh tahnik budak ni, dan mereka mengatakan memang ada kelebihan dia dari sudut sains. Kerana dalam benda manis ni dia ada glukos. Glukosa ni diperlukan oleh bayi. Yang mana bayi yang baru lahir ni, dia punya berat badan dia ringan, 2.4 kilo, 2.5 kilo, tak lebih 3 kilo lah biasanya. Kalau ada pun 3.2 kilo. Jarang sangat lahir-lahir 10 kilo.
Kan? Jadi dia tak cukup glukos. Bila tak cukup glukos, dia boleh jadi tashannuj. Tashannuj ni maksudnya tarik, sawan. Maka bila kita bagi glukos kat dia, dia tambah tenaga, dia ada tenaga untuk isap susu mak dia. Itu di antara mukjizat saintifik yang ada dalam pensyariatan tahnik. Tapi bila kita sebut tahnik, saya tahu tuan-tuan biasa dengar tahnik. Tapi ada sebahagian kita yang kadang-kadang tak pernah dengar. Tahnik, apa tu? Saya ada ziarah satu orang, hamba Allah, dia dapat bayi dah sebulan kot, kan? Saya kata, dah tahnik belum? Tahnik tu apa? Saya kata, tahnik ni masukkan tamar sikit, kita kunyah, kita masukkan sikit untuk budak ni. Dia kata tak buat lagi. Dia pun pergi cari tamar. Ada ke tamar bukan bulan puasa ni? Nampak sangat jarang makan kan? Lah kalau dia cari, lama juga Allah saya tunggu kan. Saya bagi. Dia suruh saya buat lah. Baik. Ulama berbeza pendapat tentang hukum tahnik ni. Adakah dia khas untuk Nabi ataupun dia untuk semua? Ulama beza pendapat. Sebahagian kecil para ulama, mereka mengatakan tahnik ni khas untuk Nabi kerana keberkatan air liur Nabi. Mereka kata buktinya para sahabat, dia orang tak tahnikkan anak pada Abu Bakar, pada Umar, tak ada. Dia orang buat pada Nabi je. Tu sebahagian. Majoriti ulama, termasuk yang 4 mazhab, majoriti ulama mereka kata tak, tahnik ni untuk semua. Buktinya apa? Buktinya ada satu hadis yang sahih, Ummu Sulaim, dia dapat anak, nama anak tu Abdullah, adik kepada Anas bin Malik, tapi bapa lain. So dia dapat anak, dia kata, aku dapat anak hari ni, aku tak suka untuk tahnik sendiri, sehingga aku bawa kepada Nabi untuk ditahnikkan. Maka aku perintahkan Anas untuk bawa dia ni. Anas pun ambil beberapa biji tamar ajwah dan Anas bagi dekat Nabi, dan Nabi tahnikkan budak ni. Lepas tu Nabi kata, orang Ansar ni memang suka tamar. Hubbul Ansar at-tamar. Kecintaan orang Ansar adalah tamar. Para ulama, majoriti ulama kata, ini bukti yang menunjukkan tahnik ni bukan khas untuk Nabi. Sebab Ummu Sulaim kata apa? Aku tak nak tahnik dia sendiri, aku nak suruh Nabi tahnikkan. Menunjukkan kalau dia nak tahnik sendiri, boleh tak? Boleh. Cuma dia kata, dah Nabi ada, bawa lah pergi jumpa Nabi. Maka sebahagian fuqaha dia luahkan, dia kata Nabi dah tak ada sekarang, pergilah cari orang saleh. Bukan cari ustaz, cari orang saleh. Kadang-kadang dia bukan ustaz tapi dia saleh, maka suruh dia tahnik. Okey. Maka dia pun bawa jumpa Nabi. Hari pertama kelahiran tu dia bawa jumpa Nabi. Maka Nabi pun ambil budak tu, letakkan di atas riba. Summa da'a bi tamrah. Nabi ambil sebiji tamar. Nabi minta sebiji tamar. Nabi kata, "Biji tamar." Aisyah kata, Aisyah isteri Nabi kan, adik kepada Asma. Aisyah kata, "Famakathna sa'atan naltamisuha qabla an najidaha." Bila Nabi minta tamar, kami punya cari tamar. Menunjukkan rumah Nabi ni tak mewah manalah. Kami duduk seketika mencari tamar. Cari, jumpa. Nabi pun famadaghaha. Nabi pun kunyah tamar. Summa basaqaha fi. Kemudian Nabi luahkan tamar tu, Nabi luahkan tamar tu, masukkan dalam mulut budak. Fakana awwalu syai'in yadkhulu batnahu lariqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara pertama yang masuk ke dalam
perut dia adalah air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama kata, eloknya tahnik ni sebelum budak tu minum apa-apa susu. Awal-awal kita bagi dia tahnik dulu. Azan dulu di telinga kanan. Kerana ada hadis riwayat Tirmizi yang dinilai sahih oleh al-Imam Tirmizi. Adapun iqamah di telinga kiri, hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih, tetapi tidak menjadi masalah kalau nak amal. Sebahagian ulama memasukkannya dalam fadailul a'mal, tapi kalau orang tak amal tidak menjadi masalah. Kerana hadis Ummu Sibyan itu pada sebahagian para muhaddisin tidak sahih. Kemudian kita tahnikkan dia. Kita jampi dia siap-siap. Apa jampinya? Tuan-tuan dapat anak kan? Lupa Ustaz, dulu jampi. Tapi sekarang doa tu dah lupa sebab tak pakai dah. Kan? U'izukuma bikalimatillahi tammah min syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini doa Nabi. Waktu Nabi, u'izukuma ni kalau dua orang lah. Tapi kalau dia budak lelaki, u'izuka. Kalau budak perempuan, u'izuki. Maksudnya aku meminta perlindungan daripada Allah untuk kamu. Dengan kalimah Allah yang sempurna daripada syaitan dan daripada bahaya mudarat dan daripada ain, daripada mata. Kan kita kata kena mata tu memang ada. Al-ainu haq. Baik. Ini sunnah. Banyak lagi lah bagi nama pada hari pertama ataupun pada hari ketujuh. Bagi nama pada hari pertama boleh. Ada hadis Nabi pernah namakan anak Abu Musa al-Ash'ari dengan Ibrahim pada hari pertama. Nabi namakan budak ni juga dengan nama Abdullah pada hari pertama ataupun pada hari ketujuh. Sebab sekarang ni nama tu dia panjang sikit, jadi dia nak kena fikir. Seeloknya sunnah pada hari yang ketujuh atau yang pertama. Kadang-kadang kena mesyuarat dulu nak tentukan nama anak. Nama punya panjang kan. Baik, kemudian diakikahkan pada hari ketujuh dan selepasnya.